Proton Saga 2026 hadir sebagai kesinambungan kepada model legenda yang sudah lama dikenali oleh rakyat Malaysia sebagai sedan mampu milik yang praktikal dan boleh dipercayai. Versi terbaru ini membawa penambahbaikan menyeluruh dari segi reka bentuk, prestasi teknologi dan keselamatan untuk memenuhi keperluan pemandu moden sama ada untuk kegunaan harian di bandar atau perjalanan jarak jauh. Dari sudut luaran, Proton Saga 2026 tampil dengan rekaan yang lebih segar dan kemas dengan garis badan yang lebih aerodinamik. Bahagian hadapan direka lebih moden dengan grill baharu serta lampu LED yang memberikan pencahayaan lebih terang dan jimat tenaga. Reka bentuk keseluruhan kekal ringkas namun kelihatan lebih matang dan bergaya sesuai untuk semua peringkat umur. Masuk ke bahagian dalaman, Proton Saga 2026 menawarkan kabin yang lebih selesa dan tersusun rapi. Tempat duduk direka dengan lebih ergonomik bagi menyokong postur badan pemandu dan penumpang semasa perjalanan jauh. Ruang kaki dan ruang kepala mencukupi untuk sebuah sedan. Segmen ini menjadikannya selesa untuk keluarga kecil. Kualiti material dalaman juga dipertingkatkan untuk rasa yang lebih premium walaupun dalam kategori harga mampu milik. Ruang bak yang luas memudahkan penyimpanan barangan harian atau bagasi semasa balik kampung dan percutian pendek. Dari segi teknologi, Proton Saga 2026 dilengkapi dengan sistem infotainment skrin sentuh yang menyokong sambungan telefon pintar untuk navigasi muzik dan panggilan. Paparan meter yang jelas memberikan maklumat penting seperti kelajuan penggunaan bahan api dan status kenderaan dengan mudah. Sistem penghawa dingin yang cekap memastikan keselesaan kabin walaupun dalam cuaca panas Malaysia. Port USB dan soket kuasa turut disediakan bagi memudahkan pengecasan peranti sepanjang perjalanan. Prestasi Proton Saga 2026 direka untuk memberikan keseimbangan antara kuasa dan penjimatan minyak. Enjin yang ditawarkan sesuai untuk pemanduan bandar yang lancar serta mampu memberikan keyakinan di lebuh raya. Transmisi automatik dan manual disesuaikan untuk pemanduan yang lebih halus dan responsif. Suspensi ditala untuk memberikan keselesaan maksimum sambil mengekalkan kestabilan ketika mengambil selekoh atau melalui jalan tidak rata. Tahap bunyi dalam kabin juga dikurangkan untuk pengalaman pemanduan yang lebih senyap dan menyenangkan. Aspek keselamatan, Proton Saga 2026 turut diberi perhatian dengan pelbagai ciri perlindungan disertakan. Antara ciri utama termasuk sistem brek anti-kunci, kawalan kestabilan elektronik dan kawalan cengkaman yang membantu pemandu mengekalkan kawalan kenderaan dalam situasi mencabar. Beg udara untuk pemandu dan penumpang hadapan disediakan sebagai perlindungan asas. Kamera undur dan sensor parkir memudahkan proses meletakkan kenderaan terutama di kawasan sempit. Struktur badan yang kukuh direka untuk menyerap impak dengan lebih baik bagi melindungi penumpang. Secara keseluruhan, Proton Saga 2026 merupakan pilihan ideal bagi mereka yang mencari sedan yang praktikal, selesa dan menjimatkan dengan kos pemilikan yang berpatutan. Model ini sesuai untuk pembeli kereta pertama, pengguna harian dan keluarga kecil yang mahukan kenderaan boleh dipercayai. Adakah Proton Saga 2026 ini mampu memenuhi keperluan pemanduan harian anda dari segi keselesaan, prestasi dan penjimatan minyak? Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk lebih banyak video ulasan kereta, spesifikasi dan ciri terkini, dan terus menyokong channel ini supaya kami dapat berkongsi lebih banyak kandungan otomotif menarik untuk anda.